Welcome to our channel. Pagi-pagi dah rasa best. Matahari pun macam senyum sikit. Ashraf datang bawa gelak. Duduk lepak, lupa semua penat. Lagu kita paling gempak, nyanyi kuat sampai bergegar. Ashraf, Fatihah, juga Fawaz, semua masuk. Ambil layan. Kita sekarang dekat Zoo Negara. So kawas. Nampak kita tu dah jatuh. Negara tapi kena hujan. So kita tengah menunggu tiket. Ni kan tak tahu kenapa. Kenapa sapu rasa dia. Oh no. Oh nak berjalan 6 jam dalam ni ah. Saya tak malu pakai topi macam ni. Sebab dia akan menutup panas-panas. Ya, saya cari scan. Oh. Fit dom benar. Tu ada siput mini kat sana tu. Kita di zoo. Kau nak beli siput tak? Yalah. Hujan lebat lah. Dia macam tak expect tau sebenarnya hari ni hujan. Macam tiba-tiba macam tu hujan. Tapi tak apalah. Yusuf dalam sikit Yusuf. Hujan lah. Tapi kita redah selagi dia tak lebat sangat. Cubalah kita letak. Kita berteduh lah ke mana-mana. Phone Pak Ngah kau ni ada yang tak boleh on lagi. Kaki besar pula. Aku rasa cakap aku pelik. Dame un guerra. ¿Un qué? Un guerra. ¿Un qué? ¿Un qué? Un guerra. ¿Un qué? Un guerra. ¿Un qué? ¿Un qué? Un guerra. ¿Un qué? Un guerra. ¿Un qué? Boleh lah jalan. Aku tak tahu lah apa masalah kakak aku ni. Kakak lah. Okey, tak apa. Kita cari slipper untuk dia. Muka dah cantik. Tapi pakai slipper gizi. Kita tengok harga dia berapa. Slipper. Tak slipper itu tau. Slipper Asyif ada lah. Dia nak cabut. Jom. Pening ah. Dia tak buat. Suami dia tak ada. Anak dia kena tolak. Selipar aku. Boleh lah. Mimi tu hujan tu ada keromi. Kalau campur. Ni cantik sikit lah. Ha? Ada gambar kartun? Ya. Tu lawa sikit. Anak ni kat sini. Anak dia tengoklah tu kain tu untuk lap muka. Dia pergi lap slipper dia.
Kita payung apa ngah? Dalam ni apa? Itu sana apa? Ni apa? Itulah sana apa? Ha? Oh, tu ada air kat depan tu. Kau tu. Nampak dia kata tak ada gigi nakam ni, jangan bagi Mana? makan plastik. Where? Ni. Oh, dalam tu ada tengah bergayut, tengah-tengah. Nampak Aris? Oh, tu. Dia gerak. Tengah bergayut. Kau nampak Aris? Nampak? Ha, tu nampak. Bisa nampak? Nampak. Bisa nampak tak? Puting tak habis-habis. Ni yang banyak ni. Oh, ni banyak lah abang ah. Esok. Tengah stroller tu nak. Smart gila dia melompat. Beruk melompat. Nice. Banyak khas ni. Banyak binatang. Situ. Buai. Mana? Ada. Dia stress orang tak. Ni apa? Ni tak tahu. Oh ni Ni dah memerang kecil. tak ada. Dia tengah reno. Dia tengah baiki. Ni apa? Ini Ada putih saya. That's how Goku play with basketball. Bagaimana cara Goku bermain dengan basketball? Hati-hati jatuh kang. Jom tolak. Kita nak masuk akuarium. Udang? Ni lah. ni apa? Ni apa? Ni ada ikan Aileen. Wah. Banyak ni. Aris. Orang dulu pakai ni dekat ikan. Yang dulu pakai ni dekat ikan. Tak pakai pancing. Tahu lah. Nama dia. Wow, besarnya. Hello. Dalam ni kena naik. Ni kalau dia serang kita ni, habis kita. Kita nak pegang macam ni. Macam tu je. Okay, pegang tunjuk ikan. Makna itu. Ikan ni. Ke mana? Mana tu dekat ikan.
Nampak. Tak ada apa-apa. Kecil. Banyak. Woi, besarnya. Ni kan mana raya ni. Ke atas. Tunjuk atas tu. Tak pandai lah. Besarnya ke ni? Adik kau melekat insyaAllah. Tu, adik kau melekat. Tingkat. Ini tahu nak merengut je. Salah. Orang tak masuk sini lagi. So bawah. Kenapa? Takut ke? Kecil. Tak best. Kita nak tengok ikan lain pada yang lain. Ikan biasa. Biasa dekat belakang rumah je ni. Ikan sungai. Oh, ikan ni dia macam ikut ni lah. Piranha tak ada piranha. Lower stream. Ini tak? Tak hidup lah esok. Dia tak hidup pun. Dia batu lah. Pegang, Arif. Tak Nah, tipu je. Kita dah sentuh. Sekarang menuju ke kandang harimau. Ini dalam ni kita dah tengok ke? Belum. Dah apa? Belum. Tak payah. Ini dah apa? Ini dah apa? Tak ada. Ada kura-kura. Kan tempat harimau. Depan lagi. Air. Makan. Kita orang pergi. Kita tak kenapa kita orang teruskan juga pergi. Sebab kita dah beli tiket online sehari sebelum. Kita tak expect hari ni hujan. So macam boleh teruskan, kita teruskan berjalan. Kalau lebat sangat, kita boleh lah. Kat sini lah betul-betul jualan payung kopi. Tadi masuk je tadi orang dapat kopi dengan payung. Kedai Singgah Hati. Tadi kita tengok lah. Ha? Asal ni ada ni. Ada lagi. Ah tu dalam tu. Kita tak tengok lagi kan dalam tadi kan? Dalam ni bola. Tanya Mimi. Ni besar ni. Ni, dapat kita beli dapur. Ah tu Haris tu baca sana tu. Jako golden kena. Hailin. Laba-laba Hailin besar. Harum ni. Tu lipas. Mana? Oh, dia gerak ni. Itu. Itu. Mana? Wah. Besar. Ni. Apa lagi ni? Itu kacau. Esok Ailin sini ulat. Apa? Oh, serang ke daun? Nak Ailin ikan. Dia mana tak betul lipas kat situ. Sini dia ni dapur. Cari macam cicak makcik. Mana ni? Mana cicak ni? Karung eh. Mana? Cari. Apa cari dia menang. Cari dia jumpa tak? Besar ni, dia menyorok. Dia tidur lah. Kodok sungai. Dia menang. Dia cari bawah. Wow.
Mimi, terlepas. Kucing. Okay, Aris takat gambar kat sini adik. Cepat. Nampak ngah. Okay, cepat. Aris sini. Aris sini. Aileen, tak gambar. Nak bagi abah. Cepat nak bagi abah. Aris dengan Ali juga. Cepat. Pandang ibu. 1, 2, 3. Alah, jiran kopi dah jauh sana dah. Nampak, oi. Okay dah. Okay. Okey, dengan Yusof tak nak? Yusof tak nak ke? Takut. Masuk kau masuk 3. Kita gambar. Okay. Payung. Cepat, Mimi, cepat, Mimi. Cepat. Tu, tak gambar. Mana? Tangkap je gambar. Yusuf boleh jalan. Peace. Okay, 1, 2, 3. Masih aku pakai topi. Mana tai? Dan akhirnya kau terluka dengan pilihanmu. Dan jika engkau terasa itu pilihanmu. Ke di coming soon. Coming soon. Bukan coming. Masih kita tunjuk Aileen. Tapi tu kawan. belum. Yusof awas. Mak Ngah pula ibu. Ni kau sana ke situ? Itu mana ada ayu? Tak boleh. Yusof awas. Dia geser Aileen punya. Sini apa? Ke depan tu. Itik kan? Angsa lah. Itik angsa. Angsa ada orang kan? Yang tu itik. Yang hitam tu. Mana litik besar dia tu? Nah, Dah start panas, dah tak hujan. Mana tu ada apa? Ni kawasan Piramli Belakon tu. Ya. Cerita apa? Cerita apa tu Ni Piramli jadi cikgu tu. So, yang besar. Emo. Dia datang sini kan. Dia patutnya. Rambut dia. Ada 3 je. Tangan dia. Bye. Bye. Bawa apa ni? Aileen, jangan main rantai tu. Halang. Bye. Sana. Sana lah. Tak ada kuting, tak ada. Nak sandar. Penat ya. Bye. Muah. Langkisnya, Dia langkis. peluk kakak dia. Bye. Bye. Jom. Sini. Aku ada terbang. Tak ada. Terbang. Agak suka burung ni. Wah, ada ayam. Oh, dia elok. Ada ayam. Itik. Ni baru itik. Ha. Ni itik ke ayam ni? Kenapa warna macam ayam? Dia berak. Berak. Kalau ni sorry tak sama. Ada tolak juga dia. Dua lepas. Nanti dia terkeluar. Tolak tahan jap. Tolak Dia salsa. takut lah yang besar tu. Tolak lah dulu. Yang besar tu. Aileen tolak. Aileen tolak pakai tu. Apa
Dia tak kacau. Ada langsung. Kalau dia makanan dia. Kalau dia kacau, dia kena sembelih. Takut bila dia teman-teman. Telur dinosaur. Fish, tu telur ular tu. Jangan langgar dia. Jangan langgar dia. Ni ayam yang dalam Upin Ipin tu. Tahu tu mata. Ayam yang dalam Upin Ipin. Hai. Apa tadi punya atas balong apa? Balong. Langgar dia. Hai buat. Betul. Busuk. Okey tak? Tak lengur kaki awak? Tu. Bye-bye. Selagi okey lah kot. Lagi tak nangis? Perlu lagi kakak Aileen dia. Sana tu. Gajah boleh jumpa lagi. Gajah harimau. Pisau tu. Wow. Apa air wow? Saja tak nak bagi dia tidur. Wow. Tak nak bagi dia tidur. Pegang. Sama balik. Masuk dalam air tu. Yusof baring. Baring. Awas baring. Haris say hi. Haris say hi. Penat Relax. Penat ke? Di sini tengok apa? Oh, mana? Oh, atas tu. Oh, ada apa atas tu? Ya. Atas tu ada apa? Ada burung. Ya. Oh. Macam suka? Warna apa burung tu? Lupa hidung. Apa dah belakang ibu tu? Happy birthday to you. Yusof Darussa. Happy birthday. Lihat. Hawi, pegang. Banyak ni. Oi. Dia pegang ni. Joget saya. Okay, now kita menuju ke binatang seterusnya. Ke mana Fawal? Sini tak ada. Sini tak ada. Sini bawa pokok. Jatuh kan bola. Nampak singa tu, nampak singa. Singa. Tak ada, singa tak ada. Singa dah dia dah angkat. Oh, harimau pun tak ada. Oh, mana harimau? Hello. Close. Harimau tutup. Harimau tutup, singa tak ada. Macam mana baru nak terjun main dengan singa. Okay, kita ada harimau. Mana harimau? Nah, kaki ni kenapa? Nampak tak? Kenapa kaki dia di situ? Tak nampak. Harimau. Harimau lah. Ni haiwan negara kita. Haiwan apa? Haiwan negara Malaysia. Haiwan negara Malaysia, guys. Nah. Beranang. Jangan ditegur dia. Lari cenderung. Ular kat mana? Ada dalam macam tempat. Aquarium kan? Aja. Pukul 78. Ni pula. Tu unta. Camel. Unta. Mana?
manis untuk okey. Sekarang kita nak pergi tengok panda. Bukan panda ais tapi info panda. Tengok panda. Yuhu panda. Sebelum tu, let me show you the panda. Okay, kita akan tunjukkan panda. Nak kena flash. Ni besar beruang. Malayan Sunbear. Besar ni. Nampak? Panda giant besar ni. Nampak? Dia lagi tinggi dari Haris. Kalau jumpa habis. Sama dia peluk je. Macam ni je umur Haris, macam ni je umur dia dah 1 tahun. Bayi Yusuf Dah 10 tahun ni umur dia. Satu. Tengok ni. Saya berumur 1 tahun. Dia pakai topi kat dalam ni. Cuma tak tahu. Cepat Aileen duduk ya. Ni, selamat nak. Nak turun tangga. Aileen. Dalam ni tu stroller tak boleh bawa masuk. So kita kena tinggal kasut kat luar. Kita tahu. Kos panda ni. Tengok ada tempat ekor dia di mana. Ni kenapa ni? Abang nak kaya. Dia tahu ibu takkan dokong dia. Sana. Atas ni. Nampak Aileen? Aileen nampak ke? Sejuk macam ni hutan kita kan ya? Saya tidak berhalusinasi. Oh yo. Besarnya. Sekarang kat mana Haris? Macam kat atas sikit. Kat zoo. Itu dalam rumah panda. Nampak tak panda? Dia tak nampak. Nampak panda tak? Aileen suka ke masuk sini? Suka? Nak suka. Okey, sekarang kita dah keluar daripada panda. Tadi kita minum kejap. Lepas tu sekarang kita nak tengok orang hutan. Kita jatuh. Nah, tu orang hutan. Tu, ada tu. Oh yo. Chimpanzee. Chimpanzee bananin. Chimpanzee bananin. Banyak. Apa tu dia lompat turun bawah. Nama dia Ana Coki Tsunami Maya nama dia. Oh Coki tu muka dia garangnya. Ini Coki. Ana tu dia lagi tua dari ibu. Apa tu? Ibu 1992, dia 1993. Lagi daripada ibu apa? Lagi daripada dia. Ada tak apa. Itu tu ada zebra kat sana tu. Sini sini. Ni bawa dia. Ini kita dah lalu ke tadi Mimi? Ada apa kat sini? Belakang ada apa? Ya. Dalam mana ni? Belakang ada apa? Ni, belakang sana.
Ada sana. Dia tak ada sign tau. Aku tak tahu. Ni dah tunggu masa nak tidur. Kita sekarang dekat Kuda Belang. Sebenarnya dah penat. Kita macam nak balik. Dah nangis nak balik. Kita orang, bukan anak-anak kita orang. Boleh lah bang. Abang Wan tak. Dia sudah ngantuk dah tidur. Kipas tu kenapa tak alih kat dia? Hello kids. Kan Aris. Oh, awal lah. Ada awal. Kau tadi kat situ kan? Landak. Itu meru. Tadi kita kat sini. Awal ni mana? Mana? Betul. Apa tak ada tadi kita tengok. Kita kat sini sekarang. Tadi kat sini kita tengok tu tadi. Dari kita tengok peta. Kita tak pergi lagi dekat tempat lebah, tempat buaya. Sekarang kita nak pergi Oh, lembu. cari tempat. Lepas tu dah balik. Suasana penat. Ni ada ni. Ni. Kalau betul lah ya. Berarti Ni haiwan dia nak masuk ni. Haiwan ni. Harimau kumbang. Ha, mana? Ini dah aku cari tadi harimau kumbang mana? Belakang ni. Jauh ni. Belakang. Ni apa? Gonian marah. Macam kangaroo pun ada juga. Batu. Allah. Tak ada pun. Itulah belakang tu Aris. Pakai umpat besar. Inilah. Kita orang tengok yang belakang tu. Ni pun patut balik. Apa? Sekarang kita dekat dalam tempat nama dia tempat Aftar Rindu. Ular. Ular ni berbisa. Berbisa tu. Oh, dia berbisa. Haris. Ular ni kalau berbisa. Mana ular tu? Cari ular tu. Ni. Oh, tu lah. Besarnya tu. Ni Haris. Ini jauh lah. Biawak. Duduk belakang tu ada lagi. Lagi. Aileen. Ni biawak. Biawak. Uish, ni kat buaya ni biawak. Nampak tu? Lidah dia tu ada bis. Ini ular kobra. Ular ni mati ni kalau dia patuk kita. Ni musik. Mana dia? Ular tahu. Mana? Tu tepi. Apa nama dia? Bol. Ni tu. Besar gila. Dia besar. Oh, dia warna merah. Tu atas tu. Tu. Kat tengah tu. Tengah tu. Warna bisa lah. Dia bisa dekat. Oh, ya. Buaya lah tu. Bawah ni. Tu. Tak nampak lah. Ni kat bawah air macam ni. Nampak. Tapi tak nampak air tu. Air ni. Dia healing. Haris. Mimi, besar gila. Sini. Tahu risk kan?
Cek gambar, cek gambar air ni. Jadi ikat lah. Cek, Haris. Haris cek. Sini. Haris. Alright. Tadi kita dah tengok kehidupan ular, Buaya lah. Buaya tempat. bermacam-macam jenis ular yang kita lihat tadi. Tuan-tuan, puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ular gede, ular besar, ada ular yang kecil, ular yang kecil, macam-macam. Now kita tengok. Oh ni buaya. Aris, buaya Aris. Buaya. Apa? Oh, lihat tu. Ama. Kalau korang nampak tadi, dia punya mulut dia tu panjang. Buaya yang jenis mulut panjang. So, biasanya buaya yang mulut panjang ni biasanya yang banyak cakap. Next. Aku rakam. Sekali lagi. Tak boleh. Sekali lagi. Alright. Bah. Okay, tak kelakar. Okay. So next, kita ke mana? Seterusnya kita katanya dah habis belajar. Balik. Kita lupa nak baca itu. Itu apa? Kancil. Tu tadi tu lah. Tu tadi tu. Sana. Okay, kita sudah menghampiri ke pintu Museum lebah. keluar. Macam mana? Pintu lebah. Museum lebah. Nanti digigit Aris diganggar. Birthday yang ni kat sini. Happy birthday. Let's sing your birthday song. Birthday ni Aileen dengan Ashraf. Kat sini nak nyanyi. Nampak tak best kan? Dia tengok tu. Betul tu. Betul pula tengok Iwan tu dah ke? Jalan sama kat hotel. Ni apa? Tu dataran. Dataran Datuk. Oh, ni kedai apa ni? Ni kedai ni. Close, we are Kain close. tengkorak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup. Okey. Guys. Hari ni adalah hari rakaman ini merupakan hari awal Muharram. Okey. Jadi sama-samalah kita berazam dan meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Silingan. Mana? Pak Sado tu. Tak nampak. Apa Sado? Gentle. Itu. Kapibara. Nama dia anda? Kapibara. Dan Oyen. Oh, Oyen. Itu kapibara. Ini Oyen. Itu kapibara. Ini Oyen. Yang ini ini bukan kapibara. Yang ini sudah Lena. Tak senonoh. Dia ada bontot. Gara-gara bontot. Betul cium. Nanti dia tarik. Tadi dia tarik DJI ni kan. Kuda.
Bisa ditarik biji ada. Ada ni ya betul. Oi. Uyo. Besar mat. Ponca. Anak buah kata dia besar macam aku. Ayo ni mak. Okey, kita akan masuki dunia kanak-kanak. Children World. Chan chan chan. Tak perlu Chan chan sekarang aku jatuh. chan. Dia tak gigi orang pegang. Kalau pangan tak hilang tangan dong kan. Hatiku Oh. Dia pegang lah. Ah. Boleh pegang ke? Paling kuala je bagi gigi. Poni. Kuda padi. Syafiq pandai pegang ni. Kenapa dia makan kayu? Okey lah. Boleh lah. Aku tak jangan. Aku tak jangan. Baby jika pilihanmu I don't mind it's fine. Aku tak nak terpaksa bertanya. Tapi hati aku sakit. Aris Faris. Ku bawa dia cari raya. Ani nak pegang. Ani nak pegang. Relax lah bro. Nak air tolong tak? Igaru. Sama. Tak nak. I hold that one. Ayam. Arnab. Banyaknya. Apa ni? Arnab. Arnab Belanda. Arnab Belanda. Arnab Belanda. Arnab Belanda. Maksudnya tu. Aduh. Buat dia. Arnab Belanda. Ramai. Boleh lah nak. Ramai. Ini burung. African grey parrot. Tak boleh pegang. Tak boleh pegang ah. Siapa kata tak boleh pegang? Siapa kata? Buat goreng tu. Tu apa? Kura-kura. Dunia children. Dunia kanak-kanak. Kambing domestik goat. kian hari kian terasa. Be. Karena ulang kisah yang sama. Bagiku mentayang pacar. Hari esok mulai baru. Cara ikut pilihanmu. Tak perlu nak bincang. Takkan ku ulang kisahmu. Ni adalah apa nama? Tikus Belanda. Satu sebab masuk. Tak pasal orang tak pasal. Ambil satu Aileen. Ambil satu bela kat rumah. Bela kat rumah. Boleh tolong apa? Printer. Printingkan kerja-kerja. Kan? Sekarang ni kita Dah selesai? nak balik lah resep pala. Ha? Kita cakap semua. Ni buat apa? Buat Dah lah. Ni kan kita pusing. mana dia? Okey guys. Selesai sudah pengembaraan kita Panas tadi kat ke zoo negara. Kejap. Last pergi rasanya waktu kecil-kecil dulu. Waktu zaman sekolah dulu pergi. Tu. Jadi dah settle semua. Rasanya kita dah teroka semua laluan yang ada dalam zoo negara ni. Kita dah tengok semua haiwan-haiwan yang ada dalam zoo negara ni. Kita dah bawa Fawaz meneroka haiwan-haiwan yang ada. Jadi itulah. Selesai. Alhamdulillah. So kita akan balik pulang. Kita dah pun lapar. Kita pun tak solat lagi. Kita akan solat. Kemudian kita akan makan dan kita akan berehat. Okay guys. Terima kasih kerana sentiasa support kita punya channel.
Dan dia harap semua teruskan support. Mana yang belum subscribe, dijemput untuk subscribe kami punya YouTube channel. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.